Annyeonghaseyo. Hi, so I'm Namira here. Welcome to my YouTube channel. So hari ni kita buat house tour yang korang minta dan saya janji. Okay, so hari ni lah saya akan buat. And korang saksikanlah rumah saya. So let's go. Okay guys. Hi korang. Welcome to my house. So hari ni saya akan house tour. So sekarang saya dekat depan pintu. Okay, kat depan ni kita ada rak amal kasut. Adalah kasut-kasut saya juga. Kasut rok saya, ada kasut sukan. Banyak juga kasut dalam ni. So jom kita masuk dalam. Dia gerak ke sana kamera tengok sini. Ada kamera. So guys, saya first time pakai DJI. Okay, so kat sini kita ada macam Dreamcatcher ala-ala Turki warna macam ni kalau korang perasan. So kat sini kita ada call rumah untuk visitor. Kamera ni ada game ni. Aku tengok kat sini. Inilah ruang tamu. Okay, dekat sini kita ada tempat meja hiasan untuk macam bertiktok macam belakang tu supaya taklah nampak kosong. Apa semua, kita ada buku, kita ada pasu. So kita ada macam-macam lagi bawah tu apa semua. So kat sini pula kita ada TV saya. So korang jangan lupa video ni akan dipost dekat sini dekat YouTube saya. Okay, korang jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Korang kena bagi view ni tinggi lagi dan view ni lagi tinggi. Kalau korang bagi view ni tinggi, barulah saya semangat nak sambung buat video lagi. Okay, so kalau view ni tak ni, saya akan tak nak dah buat video. Lepas tu kita akan ada pokok bambu. Ada pokok tipu sikit dalam rumah lah. Sebab pokok hidup dia tak hidup dalam ni. So kita ada pokok tipu. Ruang saya lepak-lepak, menanam pokok baja. So ini baby cactus saya. Saya beli dekat Cameron Highland. Korang jangan lupa pergi sana dan beli pokok cactus. Tengok tu dah besar dah makin beranak-beranak dah. Pokok saya dah banyak dah. So inilah view saya. View rumah saya agak menyeramkan je sebab dia jalan sunyi. Okay, so ni ada pokok healing daripada Ali Ifan. Dia tak nak, saya ambil. Okay, so korang boleh macam ala cicil minum kopi kat sini. Okay. Aduh, wish. Apa tu? Okay, so lepas kita healing kan, jangan risau. Kita ada pokok kelapa, pokok nyok kat sini kan. Nah, pokok nyok ni kan biasa-biasa, ada lampu dah nampak. So cantik lah. Macam biasalah, saya minat bulu-bulu, bling-bling, macam tu lah. Okay, so kita dapat sponsor kerusi dari Alhim Hair. Ni kerusi AI team office lama dulu. So dia dah tak nak, dia nak buang. Ruki lah buang, elok lagi lah, boleh pakai. So saya ambil lah, lagi pun cantik je. Okay, so jangan risau kan. Lepas tu kita ada bergegar-gegar shake Ogawa kat bawah ni. So lepas kalau lepas macam kita duduk kan, sebenarnya Ogawa ni saya tak sini. So kita boleh lah macam urut-urut kaki kalau rasa macam paha tu besar sangat. Boleh lah, tapi sebenarnya dia tak ada besar pun. Dia sama je juga. So lepas pada tu kita ada pokok basuh sikit. Kita ada ni. So, yang ni lah ruang tamu saya semua. Ruang tamu saya cantik tak? Berapa rate untuk ni? Sila komen sekarang, okay? Okay, lepas tu kita sini balik. Kau rasa saya nak pergi mana? Sekejap. Bilik lah. Bilik Okay. Okay, sekarang korang nak mana? Komen. Nak side kanan, kiri. Cepat, buat paling banyak saya pergi. Okay, buat kanan paling banyak. Okay, kita akan masuk bilik ni. Korang dah nampak? Tidak. Okay, so korang dah nampak lilat-lilat tu. Ini adalah part favourite saya lah. Bilik favourite saya. Saya hari-hari sebelum pergi kerja, saya dalam bilik ni. Dalam buat review pun bilik ni juga kot saya rasa. So, welcome. So, saya tekan lampu. Okay, ni bahagian tudung saya. Tapi rok ni tak cukup lagi sampai saya kena layerkan dia ni. Saya kena beli lagi sebab tak cukup. Tudung saya banyak. Tapi korang nampak saya pakai tudung yang sama juga hari-hari. Tapi sekarang saya dah tak pakai tudung putih selalu dah. Saya dah tukar dah. Okay.
So dekat sini ada pokok tipu, lampu lilap-lilap kat sini pula. Mari sini. Kita ada topi saya lah. Topi saya yang saya nak pakai macam-macam. Ada je, tapi ada topi juga tak ada nak pakai pun lagi. Okay, sini kita ada penimbang. Para gadis yang luar sana yang sangat tak suka, tapi hari-hari saya timbang lah. Tapi timbang naik je, tapi tak tengok pun sebab tak minat kan. Okay, lepas tu kita kacau nak relax ni. Kalau ada satu ada siapa DM saya tanya rama-rama masa awak hari tahun. Hari tu saya ambil kat mana? Saya buat sendiri. Sebab tu ada sini lagi. So, kau tengok dia bling-bling tu. Okay, so ni lah part favorite saya yang saya siap hari-hari sebelum pergi kerja. Okay? So, ni lah dream mirror makeup para gadis kat luar sana. Okay, geng? So kat sini, kita datang sini sikit. Kita mula dari sini. Sini kita ada kamera, ada perfume. Perfume saya kalau korang perasan semua banyak penuh. Sebab saya hanya pakai sikit-sikit je. Sebab saya tak suka sangat pakai perfume. Sebab pening. Kalau pakai banyak-banyak pening. So kat sini ada perfume dari saya juga sendiri. Lepas tu kita ada bola-bola ni, bola salji. Lepas tu yang penting kena ada unicorn. So sini adalah sikit-sikit barang saya. Saya suka sebab ni comel. Dia punya honeydew dia pink ni. Tapi saya tak pakai pun sebab saya rasa macam sebab dia cepat ni, saya tak suka. So dia comel. So yang ni kita ada koleksi spek. So kat sini kita ada hair clip saya. Kita ada, oh my god, aku merasa. So ni dari someone, kalau korang tahu, ni juga dari someone yang bagi saya apa dah? Bunga rose Lego. Comel gila warna baby blue ni, purple. Tapi comel sangat, saya sampai tak pakai. Saya buat simpan dalam ni. So comel, tengok. Kucing pun comel. So kita simpan di sini. Sini kita ada casing phone, kita ada spek sikit, kita ada macam-macam sikit. Okay, so kat sini kita terpaksa tutup lampu sebab kamera DJI ni dia murah. Sebab tu dia kualiti dia buruk sangat. Dia jadi macam hitam-hitam putih tu kan. So kat sini kita ada casing phone saya, kita ada bunga-bunga. Sebab tu kalau korang perasan kan, saya selalu pakai bunga sebab bunga saya banyak. So kita ada yang mini macam ni. Alalah, nak pergi piknik. Tapi saya tak pakai sebab dia pelik. Saya rasa korang kena beli yang tali, jangan beli yang cekak punya. Sebab cekak punya dia macam pelik. Tapi macam comel, tapi tak apalah kita pakai. Okay, yang ni saya beli dekat mana tak ingat. Tapi dia sangat comel. Dia punya ni gemuk-gemuk besar dan dia colour macam colour apa bagi cookie, macam candy. So dia sangat comel sampai saya tak pakai. Dia selalu comel. Macam tu lah saya. Siapa macam saya, kalau barang terlalu comel tak nak pakai, sila komen. Kita geng, okay? So banyaklah koleksi saya, macam-macam lagi ada. Lepas tu kat sini part ada croissant. Lepas tu yang tu tak payahlah tengok yang lain tu. Lepas tu sini yang kita adalah sikit-sikit barang. Ni apa? Oh yang ni, saya punya ni. Lepas tu yang ni adalah, juga tak payah tunjuk lah banyak-banyak, dia orang tak suka. So ni ada rantai sikit. Lepas tu kita ada Snow White. Lepas tu kita ada Aurora, Cry Baby. Kita ada Ariel and his, tak tahu tapi yang ni sangat comel. Dan saya dapat hadiah present saya birthday from someone. So yang ni pun sama, castle Lego. Tapi comel gila sebab apa tengok dia ada lampu. Colour dia sangat cantik. Untuk siapa yang suka pink macam ni apa semua, so korang boleh beli. Beli dia saya tak ingat. So Skintific. Skintific warna pink. Okay? Jangan lupa Skintific sponsor saya lagi sebab saya memang suka warna pink. Okay? So inilah tamat bilik makeup saya. Korang boleh tengok semua ni. So okay, let's go, kita pergi ke next bilik.
Okay, kita dah habis bilik ni. So, kita dekat ruang sikit-sikit. Jalan sikit. Okay, sini kita ada tandas untuk tetamu lah. So, tandas ni kat luar. Macam tu. Okay dah. Lepas tu, kita masuk part favorite nombor 2 pula. Okay, ni lah untuk saya bersiap juga. Kalau macam ada apa-apa, baru saya datang ke bilik ni. Macam ada event ke, macam rasa nak lebih ni ke, kita datang sini. So, ni lah bilik baju saya, wardrobe saya. So, kat sini kita ada baju kurung, baju abaya. Yang saya ni ada kat sini. Ni ada kod sikit lah, saya baru beli. Kat sini kita ada macam blouse saya. Okay, kita main warna putih, cream. Lepas tu colour pink, merah, biru. Lepas tu kat sini baju tebal-tebal pula, baju bulu-bulu. Macam tu lah. Sampai le ujung. Lepas tu bawah ni seluar jeans, seluar set, seluar macam. Lepas tu kenapa gelak kamera? Kamera lari. Okay. Sekejap sabar. Bawa balik. Okay. Okay, maybe sebab daripada sini. sebab saya terlalu laju. Maaf. Okay. So, kat sini kita ada seluar jeans. Jangan slow sangat. Seluar treasure, okay? Seluar treasure pula seluar slack. Okay, so kita ada skirt jeans, skirt macam-macam. Macam skirt saya pakai. Kat sini lah, ni tempat iron box saya. Nanti kalau saya dah ada duit lebih sikit, baru saya beli iron yang Steam punya. Mana bag cameraman ni? Okay. Inilah Syurga wanita yang sangat saya idamkan, sangat cantik. Okay, so kalau korang nampak kat sini, korang nampak terang-terang kasut saya lagi banyak berbanding handbag. Sebab kat sini tak nampak sangat saya lebih suka kasut dari handbag. Sebab handbag ni saya memang sangat malas nak bawa. Okay, kalau korang perasan mana-mana, macam biasalah orang tengah bawa handbag saya, bukan saya. Sebab tu saya tak suka handbag sangat. Tapi tak apa, kalau orang bagi, kita boleh penuhkan lagi pun. Lagi sikit je boleh penuhkan. Nanti penuh lah tu kasut saya. Misalnya macam kasut favorite, paling favorite saya kasut ni. Kasut ni pun favorite juga. Sebab tak pakai lagi. Sebab dia terlalu comel, cute, ada rama-rama. Saya suka rama-rama. Tapi paling favorite juga kasut ni, warna pink. Dia ada harga pula dah. So, dia comel, dia warna pink dan ini pun ada orang bagi. Mesti tak pernah pakai. Yeah, sebab dia comel. Saya cakap dah, kalau comel mesti tak pakai. Ni pun sama. Nah, ampun, apa tahu dah. Warna pink ni, rama-rama macam biasa lah. Saya tak pakai sebab comel. Tapi jangan risau. Bilik ni kan saya cakap dia khas untuk event ke. Macam saya rasa macam nak bersiap ke, nak cantik, nak macam over sikit, rajin bersiap, baru saya datang bilik ni. Okay, kalau malas-malas, korang tunggu bilik lagi. Okay, so ni kita ada pokok ni. Ni pokok pasu daripada rumah lama. So dia warna hitam. Kalau rumah baru, mostly saya akan beli warna putih lah. Sebab saya suka warna putih kan. So ni pun cermin daripada rumah Langkawi saya bawa. So warna hitam, dia matching dengan pasu tu. Nanti saya akan cat lah warna putih kan. Tidak saya nak beli cermin baru. Tapi saya rasa macam nanti cermin ni pun macam banyak-banyak nak letak mana. Tunggulah nanti. So sini part vest. Vest pun banyak tapi tak pakai pun kan kalau pasal kan. So lepas tu kat sini pun kita ada t-shirt. T-shirt ni untuk t-shirt yang macam baju jalan punya lah, bukan t-shirt duduk rumah punya lah. Kalau saya rasa macam malas dan panas, saya akan pakai t-shirt yang kena pakai ni lah. Nak beli baju saya, korang boleh komen. Okay, korang nak yang mana korang? Okay, komen ni. Okay, yang ni baju saya private, saya sayang. Saya beli dekat mana tak ingat yang saya pakai di Vietnam ni. So, kalau siapa nak, korang komen lock code 0 itu dah harga kosong dah, selalu orang tak ni kan. Nombor telefon. Korang beat harga, okay? Nanti saya jual. Kalau harga yang korang bagi berbanding, saya akan jual. Lepas tu adalah yang lain tak boleh lah tunjuk, tak ada OTD lagi kan. Mana boleh tunjuk baju-baju lain. Sayang lah. Sekejap lagi. So kalau seorang berkenan baju-baju saya, korang boleh lah let go harga. So kita pergi ke bilik lain. So yang ni kita pergi ke ni lah, kat sini. Kat sini kita ada titik kolam renang.
Itik ni bermandi. Dia mandi keluarkan perfume. So kita ada perfume sikit, kita ada ni pada rumah lama punya juga. Pasal kita ada pokok sikit ni, piala. Ni mesti Nadia ingat kan? Ingat pecah. Ini kan mesti Nadia ingat. Jadi siapa yang pecahkan? Apa? Yo, dia pecahkan weh. Baru dapat terpecah weh. Tak apalah, saya tak sayang pun. Benda tu, saya lagi sayang nyawa dia. Macam bangang. Okay, sebenarnya jadi Tengah angau guys. saya dah gantung dekat situ, tapi saya nak pindah geng. Sebenarnya hari ni dah hari yang keberapa lagi hari saya akan pindah, sebab tu saya buat house tour. Kalau tak, saya tak buat. So yang ni cermin. Cermin. Apa aku ni duk benda kau. Biasalah kita buat video pukul 2-3 pagi kan, macam ni dah saya. Okay, so yang ni jam yang tergantung sana, tapi ibu saya dah palam, so dia cabut tanpa beritahu saya. Tak ada nak buat house tour lagi. Tak apalah, duduk kat sini. Ada mini sink kat sini. Kita ada kabinet, kita ada ni, ada bumbu basuh, kita ada oven, kita ada ni, kita ada peti ais, kita ada orang bagi ni perfume sikit aku lihat tu. Lepas tu kita, ni dapur saya ni. Ni dapur kering, ni dapur basah. Ni baru masak tadi, tak ada ni. Dan di sini, ni hudu. Sini banyak ada baju jemur. Sini pun biasa je. Ada ni tempat masak. Lepas tu cooker ni saya tengok Pia Rama. So sebelum ni saya pakainya besar. Lepas tu saya duduk seorang, macam susah lah masak hari nak basuh banyak ni kan. So aku beli yang kecil comel. Lepas tu air fryer. Ada ni. Ada sikit lah ni. Tapi nanti rumah baru kita tukar lah kan. Sebab macam ni. Lepas tu gantung. Yang ni dah memang asal gantung dia. Tempat asal dia. So saya just gantung je. Tapi tak sesuai sebab dia nampak semua. Tapi dah ada, kita gantung je lah kan. Ni mesti basuh sikit. Ada buat baju. Tak payah tengok ni ada baju budak kan. Ni baju anak saya ni. Anak? Lama? Aduh, tapi anak saya tinggal. Tak boleh lah tunjuk dalam konten. Sebab saya bawa cameraman nanti dia malu anak saya handsome sangat. Pintu ada Hello Kitty lah apa dah. Okay, so Assalamualaikum. Bila tidur saya biasa je geng. So ni tempat boleh lari ya. So korang jangan lupa berlari berkejaran. Ewa. Seindah bunga di taman. Wah, gunungnya megahkan aku punya. Tiba. Okay, so kita ada lampu. Lampu ala-ala ni sikit dalam nak tidur kan. So ni ada pokok bulu-bulu sikit lah. Yang ni aduh lah, orang nak suruh saya kurus tu dah bagi. Suruh lari tapi saya tak lari pula. Fun. Daily saya, hari yang saya malas, baju kat sini lah hampang. Baju yang saya ulang, saya malas, saya pakai kat sini lah. Lepas tu kat sini, kita ada tanda saya. Tanda saya ni, dia macam ras sikit. Dia boleh macam, insect, ini mandi kat situ. Tiba malu. Ni lah tanda saya. Kejap kan saya ke bawah sangat. Okay, ni ada pokok tipu, pokok semalu ni. Kalau apa pegang dia kan dia tutup, tak boleh. Sekali dia malu, sekali nampak tak cantik lah kalau dia malu. So biasa-biasa je tanda saya. Ni pun kapet warna pink. Mesti lah pink, kita minat pink kot. Ni bila ada mock unicorn, mestilah ada anak unicorn. Saya kan ada anak tu dia. Anak saya nak juga unicorn. Beli jugalah anak unicorn pun. Biasalah warna pink kan. Selesa sikit nak tidur pun comel. Macam biasalah. Dia kalau nak tidur kan, kalau dia macam stres kan. Dulu stres sangat apa kan. Saya masa dalam AI kan, saya tak boleh tidur. Lepas tu saya belilah lampu kelip-kelip bintang kat saya. Bila tutup lampu nanti dia bersinar dekat malam. So jadi macam rasa tenang je. Kalau tidak sebelum ni nak tidur kan, dia macam terbayang muka-muka haters duk komen dan bertaruh. Lepas sekarang tak ada dah. Dah tenang dah. Okay, dah senang dah nak tidur. Lepas tu pula apa dia bukan pasal kat dia ni. Dia ada lagu lah. Sat mana ada lagu dia, aku lupa ni. Lepas tu macam dia sangat tenang. Ibu, aku duk orang apa jangan duk edit ni, malu kat orang ni. Apa jangan duk edit kat TikTok ni. Aku pantang tu orang duk edit kat TikTok aku. Dulu bodoh orang ni aku. Ni apa nak edit aja macam sopan-sopan sikit, macam cantik supaya macam ish lelaki nak tengok pun macam ni lah. Ni apa duk edit yang bodoh. Aku lah buat malu lah.
Mana pula cameraman ni? Saya mana? Ngadu ada ni. Okay guys. So, siapa nak saya speak cameraman? Kau nak tahu tak siapa cameraman yang sebenarnya? Cameraman, masuklah. Apa? Sikit je. Sikit je, boleh lah. Diorang semua rindukan awak, cameraman. Boleh lah, je. Perlu sangat. Kita masuk sikit je, cameraman. Tada, cameraman saya gegel. Korang dia comel tau. Siapa nak boleh PM tepi, okey? Okey. Dia comel. Okey, lagi sekali. Ting, ting, ta, ting, tara, ting, ting, ting. Sebelum nikah apa? Weh, janganlah balik lagi. Baru sampai nak balik dah kau. Okey. Tak kacau dah. Boleh pergi tidur lah. Lepas ni kita buat TikTok lah. Okay. TikTok apa? Wahi. Sekarang hang pun tahu dok sekarang pukul berapa pagi. Nadia tunjuk Nadia pukul berapa pagi sekarang? Weh, nak pukul 3 dah. Weh, hang bayangkan kami duk hinyak lagi. Itu kincu. Masalahnya sebab tu lah aku dah jari tak betul korang. Saya cakap merapu sebabnya dah pukul berapa pagi. Macam saya cakap kalau IT buat konten bulan puasa kan, dia main dah merapu saya macam-macam. Sebab saya memang waktu tidur dah time ni. Saya tak tidur time sekarang. Lighting bagus ke bermain di pandai lighting. Tapi masalahnya muka saya dah merah ni sebab saya malu apa saya buat tadi. Buruk banget. Dah okey. So saya harap cameraman duduk sebelah mai. Cameraman, baby mas sayang. Baby, lucu dulu. Lucu baby ni besar pula dah. Bukan beauty. Okay gang, so saya harap korang suka konten saya. Korang jangan lupa like, share, subscribe. Korang jangan lupa komen. Korang jangan lupa tengok bagi view tinggi-tinggi, share kan, supaya saya semangat lagi nak buat konten. Okay, kalau tak banyak saya tak nak dah buat. Okay. So, thank you juga cameraman sebab tolong record saya. Dia tolong saya. Okay, dia tak ada dah konten house tour ni, geng. Okay, terima kasih banyak-banyak dekat dia. Okay, korang kena komen. Terima kasih Nadia. Buat emoji love. Okay, kalau tak dia merajuk. Okay, so jangan lupa hashtag stay positive. So, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, bye-bye.